Pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Malaysia dan Timor Leste menjadi langkah penting dalam rangka kerjasama luar bandar yang lebih sistematik serta memberi manfaat timbal balik kepada kedua-dua negara. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKW, Datuk Muhammad Khair Razman, MOU tersebut menjadi platform kerjasama formal untuk mengenal pasti bidang-bidang tumpuan yang boleh diperkukuh mengikut keperluan semasa. Merupakan satu jalanan kerjasama yang formal yang mana kita boleh senaraikan bidang-bidang kerjasama yang kita rasakan bersesuaian dan boleh memberikan manfaat bukan saja kepada Malaysia tapi juga kepada negara yang kita tanda tangani MOU tersebut. Kalau kita nak memutamatkan satu MOU ni, kita lihat kepada keperluan negara tersebut. Contohnya dari segi Timor Leste, kita berikan tumpuan kepada contohnya modal insan, kepada digitalisasi, kepada pemangkasaan untuk usahawan. Jelasnya lagi, kerjasama yang dijalin juga bersifat dinamik dan berpotensi diperluas dari semasa ke semasa. Contohnya macam inilah. Kita mempunyai sebuah institut di bawah KKDW, dipanggil Infra. Dia memberikan kursus dari segi aspek pengurusan di peringkat kampung. Dari segi Jabatan Kuasa Keselamatan dan Jabatan Kuasa Keselamatan Kampung, contoh JPKK yang berkaitan tentang orang asli. Maka inilah antara aspek-aspek yang kita boleh berkongsi dengan Timor Leste. Dan pada masa sama juga kita akan berkongsilah dengan Timor Leste dari segi pembangunan luar bandar, dari segi aspek pelancongan inap desa. Contohnya ramai berpandangan bahawa inap desa ni adalah bidang kuasa MOTEK, Kementerian Pelancongan, tetapi MOTEK telah memberikan mandat untuk khusus-khusus inap desa kepada operator inap desa persendirian tu untuk menghadapi kursus di Infra dan diberikan penarafan CJ Kemahiran Malaysia tahap 3. Pada Selasa, KKDW memeterai MOU berkaitan kerjasama dalam bidang pembangunan luar bandar dengan Republik Demokratik Timor Leste. Pemeteraian MOU pertama di peringkat antarabangsa ini mencerminkan langkah signifikan KKDW dalam memperkukuh jalinan strategik kementerian di peringkat global. Skop memorandum tersebut meliputi pembangunan modal insan, digitalisasi, pengukuhan ekonomi, kepakaran spesifik sektor serta bidang kerjasama lain berkaitan pembangunan luar bandar.